Pak Tam, saya tak makan daging. Pasal tu saya badan kurus kering. Assalamualaikum semua. Berdirinya saya di sini. Mana ada kursi pun nak duduk. Gua nak kongsi dengan lu orang. Cerita gua masa budak-budak lu. Masa tu gua ada jahanam. Bukan jahanam. Standard 6, you know. Standard lagi tau. Belum modified. Gua jalan kaki balik sekolah. Dengan dah. Nak gelak dulu eh. Gua jalan kaki balik sekolah. Dengan tali beg gua sanggup kat dahi. Dengan muka sangat nak tidur. Subjek gua kat rumah tidur. Sampai rumah gua nak selam. Gua dengar orang bagi salam. Assalamualaikum. Jah. Oh Jah. Keluarlah Jah. Ha? Gocip-gocip sikit. Dosa sedia ada dah bakul-bakul. Tambah sebakul lagi apa dah hal Jah. Gua dah panas. Gua dah panas. Dia potong orang punya tidur. Dia ajak mak gua tambah dosa. Gua buka pintu. Apa benda ni makcik? Oh mak kau ada rumah? Mak saya mana ada rumah makcik? Rumah ni bapak saya yang beli. Mak saya belum cukup duit nak beli rumah. Tapi kalau makcik nak mak juga. Nasi lemak semalam ada makcik. Agak kurang hajar jawapan kau makcik. Ha? Pow! Dia lempang kau, babe. Dia sepak kau punya bibir. Kau lari masuk rumah, kau tengok cermin. Kau rasa bibir kau panas. Mengembang. Ni sampai sekarang ni. Ni bukan juin, ni bengkak ni. Dulu bibir kau nipis, babe. Kan? Relax Dulu bibir kau nipis. Daripada jauh nampak suci je muka kau ni. Masihlah makcik jadikan bibir saya ni tempat sangkut baju. Ada lagi panas benda tu. Masa tu gua tingkat 3 dalam kelas matematik. Cikgu yang ajar gua tu muka dalam macam Kongo. Kan? Hari tu dia boleh ajar teorem Pythagoras lah, algebra lah. Kepala gua dah ingat awet kelas sebelah je kan. Gua dah hati panas. Gua pot meja belakang dalam kelas kan. Sebelah pintu keluar. Gua pun dah berbulu dengan dia kan. Gua usah lain. Gua usah lain dalam kelas je. Luar gua tak usah. Gua keluar gua boleh kantoi dengan cikgu disiplin ni. Dia buat apa tau? Dia pegang telinga gua kiri kanan. Prap dia bagi. Dulu ni kepit ni. Ni. Sekarang ni hasil dia. Ha, ambil kau. Piring Astro. Di kanan. Ni, member gua 4 km depan boleh nampak gua ni. Weh, Nabil datang. Gua nampak telinga dia. Tak cukup panas lagi. Tahun 2002 kot. Masa tu gua kerja kedai nasi lemak dekat Mambau. Bayar lebih sikit royalty Kan? Gua kerja kedai nasi lemak kat Mambau. Kerja gua buat air. Hari tu orang punya lah ramai. Nak beli nasi lemak kena ambil nombor kan? Ada satu mamat ni datang macam bagus, sekerek kan? Orang datang mesti gua ambil order punya. Gua tanya dia, bang minum apa bang? Kau bagi dan bye. Kau bagi dan TO kurang harga 1 buy. Memang nak kena mamat ni. Tapi gua sabar. Gua relax. Gua buat air. Gua buat dia main TO. Gua memang dah standby julap. Kes-kes kurang asam macam ni. Gua bubur julap gua bagi. Nah bang. TO bukan kurang harga bang. TO kurang hajar nama. Pap dia sampak. Sampak pula. Dia campak TO tu kat muka gua. Lu orang tahu side effect julap dengan kulit muka. Jerawat babe. Nasib baik keluar jerawat. Kalau keluar jururawat siapa nak hantar pergi hospital lu pergi kerja tu. Kan? Tapi ni ada lagi satu kau beritahu. Lorang ada telinga, lorang dengar. Lorang ada mulut, lorang jaga. Lorang ada muka, lorang cuci. Lorang ada otak, lorang fikirlah sendiri. Assalamualaikum.